Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan kuasa, jawatan dan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut kuasa dan jawatan ini, sudah pastinya sebagai manusia biasa, termasuk diri saya sendiri, suka akan kuasa dan jawatan ini. Kerana ia memberikan satu, orang panggil definisi kekuatan, definisi kelebihan, definisi kemuliaan selaku manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dalam Islam, kuasa dan jawatan ini bukan semata-mata satu kemuliaan yang hakiki. Kerana kuasa dan jawatan merupakan satu taklifan, merupakan satu amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila kita sebut amanah, sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita, akan bertanya kepada kita di akhirat kelak tentang tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita dan amanah. Adakah kita benar-benar melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini? Dalam hadis yang saya sebutkan tadi, merupakan satu potongan hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap daripada kamu merupakan seorang ketua, tak kiralah apa-apa sahaja. Ketua daripada keluarga, ketua daripada masyarakat, ketua daripada sebuah agensi, ketua dari sebuah jabatan ataupun negeri dan negara. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Dan setiap jawatan yang telah diberikan kepada kamu, jawatan yang telah dilantik ke atas kamu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itulah hakikat jawatan dan kuasa, sudah tentu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dengar tentang jawatan dan kuasa, apabila jawatan dan kuasa yang kita kehendaki ini Allah hadiahkan tanggungjawab itu kepada kita, sudah tentu ianya satu ujian kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terutamanya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya mestilah kita faham kuasa dan jawatan ini datang dengan amanah. Kerana setiap kuasa dan jawatan ini merupakan satu pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ingat jawatan kuasa ini berapa lama yang kita akan pegang? Tak lama. Dalam sepanjang hidup kita, andai kata mengikut sabda Nabi, manusia ini hidup sekitar umat Nabi ini 60 tahun. Kita lahir dan membesar sekitar 20 tahun. Dan kita mendapat jawatan dan kuasa yang rendah pada sekitar 5 tahun. Kemudian baru umur 30-an, 40-an barulah dapat jawatan-jawatan yang penting dan kuasa yang besar. Kemudian dalam lebih kurang lingkungan paling lama 10 tahun, kita memegang jawatan yang besar dan kuasa yang kita diberikan tanggungjawab kepada masyarakat dan jabatan kita. Berapa lama kita memegang jawatan tersebut? Sudah tentulah tidak lama dan sudah tentulah jawatan itu sementara. Tetapi kita kena ingat bahawasanya setiap kuasa dan jawatan itu akan dihisab oleh Allah dan ianya akan kita bawa tanggungjawab itu selama-lamanya. Ketika mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dilantik menjadi khalifah pertama saat kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah dirakamkan dalam sebuah kitab oleh Syekh Al-Mubarakfuri, Rahiqul Makhtum, ketika mana beliau dilantik menjadi khalifah
Abu Bakar ini dilantik menjadi khalifah di kemudian beliau memberikan satu ucapan yang memberi kesan yang sepatutnya kita sebagai penjawat awam ataupun sepatutnya kita yang sebagai orang yang diberikan amanah dan kuasa ini mengambil pedoman. Apa beliau kata? Ayyuhan nas, wahai manusia, fa inni qad wallaitu alaikum walastu bi khairikum. Sesungguhnya aku ini dilantik ke atas kamu, diberikan tanggungjawab ke atas kamu bukan sebab aku ni baik, lebih baik daripada kamu. Kita yang mendapat jawatan belum tentu kita lebih baik daripada orang bawahan kita. Fa in ahsantu fa'inuni. Sekiranya aku ini melaksanakan jawatan aku, melaksanakan tanggungjawab aku yang telah diberikan kepada aku, maka bantulah aku, kata Abu Bakar. Aku ni khalifah. Kalaulah aku laksanakan tugas khalifah ini dengan baik, maka bantulah aku. Wa in asa'tu, sekiranya aku ni tak bagus, sekiranya aku ni menjawat jawatan ini dengan tidak bagus dan tidak bertanggungjawab, faqawwimuni, maka perbetulkan aku. Itulah patut kita ada. Kalau boleh kita ni andai kata kita dilantik mendapat jawatan yang lebih tinggi, kita sebutkan kepada orang bawahan kita, kalaulah aku bagus, maka sokong dan bantulah aku. Kalau aku buat salah, tegurlah aku. Kemudian ditambah lagi oleh Abu Bakar, as-sidqu amanah. Kebenaran itu satu amanah, kata Abu Bakar as-siddiq. Jadi setiap perbuatan kita yang benar itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal kidbul khiyanah, dan setiap pendustaan ataupun pendustaan dalam melaksanakan satu tugas dan tanggungjawab itu adalah khianat kepada mereka yang memberikan kepercayaan kepada kita. Andai kata contoh sebuah jabatan agama Islam, andai kata sebuah jabatan agensi-agensi daripada kerajaan, ataupun tak kiralah daripada bawah lagi, sebuah jawatan sebagai penghulu, kita diberikan tanggungjawab, kemudian kita tidak amanah, kita melaksanakan projek-projek sebagai penghulu yang diberikan oleh kerajaan di tempat-tempat tidak sepatutnya. Kita makan harta-harta dana yang diberikan oleh kerajaan dengan cara yang tidak sepatutnya, sehingga kan masyarakat tidak mendapat manfaat. Sudah tentulah ianya satu pengkhianatan yang besar kepada masyarakat kita, kepada negara dan negeri kita. Kemudian ambil lagi satu contoh berkenaan penggalasan jawatan dan kuasa. Kalau kita ambil contoh lagi satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat takut dengan tanggungjawab yang besar. Memang hebat para sahabat. Mereka ini orang-orang yang gerun ketika mana diberikan tanggungjawab. Sebab mereka tahu hakikat keimanan, bahawasanya hakikat jawatan dan kuasa ini bukan datang sebagai rahmat semata-mata dan kelebihan, tetapi menjadi satu tanggungjawab dan amanah. Apa nukilan yang dikeluarkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an, "Lau matat syatun." Takutnya Umar kata, kalaulah seekor kambing mati bisyattil furati, di pinggir sungai Furat, mati di atas jalan yang tidak cantik, mati di atas laluan yang sepatutnya kerajaan beliau buat dan laksanakan, tetapi pelaksanaan itu tidak jadi dengan baik dan sebaik-baiknya, sehingga kan seekor kambing mati dhiya'an, dengan secara matinya tu mati yang sia-sia, la khashitu an yas'alanillahu anha. Aku takut, dia kata. Umar kata aku takut. Takut apa? Takut dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wahai Umar, mengapa kau tidak perbetulkan jalan sehingga menyebabkan kambing itu mati sia-sia? Serendah-rendah kambing, serendah-rendah haiwan di mata kita manusia, kita sudah tentu tidak akan menyamakan darjat seekor kambing dengan kita, betul? Tetapi serendah-rendah haiwan itu, Umar takut akan tanggungjawabnya, sebab dia tahu pemimpin ini, kuasa ini, jawatan ini bukan digalas dengan amanah masyarakat ataupun manusia semata, tetapi digalas di sekelilingnya, haiwannya, tumbuhannya,
Kalaulah sebuah agensi yang menentukan jalan raya, sebagai contoh, ketua jalan raya tidak melaksanakan tanggungjawab sehingga kan jalannya berlubang-lubang, lalu mengakibatkan berlakunya kemalangan dan kematian, sudah tentulah orang yang diberikan jawatan dan kuasa terhadap sesuatu itu, contohnya jalan tadi, akan dipertanggungjawabkan dan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu contoh lagi, ketika mana Abu Dzar radhiyallahu an berhajat dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon jawatan. Ini satu amaran yang sangat besar oleh Nabi. Bahawasanya jawatan dan kuasa akan didatangi dengan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Abu Dzar mengusulkan bahawasanya lantiklah beliau sebagai gubernur. Abu Dzar ini kita terkenal dengan sahabat yang sangat saleh, abid, alim. Tetapi karakter dia mengikut kadar penglihatan ataupun mengikut apa yang dipandang oleh Rasulullah. Beliau ini merupakan orang yang agak kurang layak untuk memerintah. Dikatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if." Sesungguhnya kau ni lemah. Lemah dari sudut menjadi seorang pemerintah. Mungkin ada sebab-sebab tertentu Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Wa innaha yaumal qiyamah." Sesungguhnya hari kiamat ini khizyun wa nadamah, satu kesedihan dan satu penyesalan. Orang-orang yang memegang jawatan dan kuasa akan rasa menyesal di akhirat kelak. Kalaulah dia tahu hakikat jawatan dan kuasa ini hanyalah satu amanah daripada Allah, sudah tentulah kalaulah mereka tidak melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik, mereka menyesal, mereka akan sedih. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali mereka yang mengambil jawatan tersebut dan memberikan hak kepada mereka yang berhak, melaksanakan amanah kepada mereka yang berhak. Wa addalladhi alaihi fiha, dan mereka yang menunaikan kewajipan dan amanah yang diberikan kepadanya. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan jawatan dan amanah. I'lam anna al-wilayah, kata dia. I'lam anna al-wilayah ni'mah. Sesungguhnya jawatan dan amanah ini satu nikmat yang besar di sisi Allah. Tetapi kita kena ingat, idza qima bihaqqiha, orang yang membangunkan amanah itu, melaksanakan tanggungjawab setelah dia berkuasa itu, dia membangunkan amanah, menjalankan amanah dan tugasnya dengan sebenar-benar, memberikan kepada hak yang hak kepada mereka yang berhak. Dan jawatan juga akan menjadi satu niqmah, bala, idza lam yuqam bihaqqiha, menjadi satu bala kepada seorang individu itu sekiranya dia tidak melaksanakan hak, tidak memberikan hak kepada orang yang berhak, melaksanakan amanah kepada mereka yang berhak, melaksanakan tanggungjawab kerja-kerjanya, akhirnya dia menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat kelak. Pengajaran kita pada hari ini, pengajaran pada kali ini berkenaan dengan kuasa, jawatan dan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, kita semua yang kita sedia maklum, kita semua hakikatnya diberikan satu tanggungjawab dan amanah kepada kita. Dari sekecil-kecil kita dan sehingga sebesar-besar. Saat kita kecil, kita bertanggungjawab terhadap keluarga kita. Saat kecil, kita bertanggungjawab kepada ibu bapa kita. Saat kita berusia, kita bertanggungjawab kepada keluarga kita seandai kata kita dah kahwin. Seperti mana sabda Nabi tadi yang saya sebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita ada kuasa dan jawatan. Ada suami, dia bertanggungjawab kepada isteri dan anaknya. Ada isteri bertanggungjawab kepada hak suaminya dan dirinya. Kemudian kepada ketua masyarakat, bertanggungjawab kepada masyarakatnya. Ketua jabatan bertanggungjawab kepada anak-anak buah di bawah jabatannya. Ketua pengarah sesuatu jabatan, sudah tentu dia bertanggungjawab kepada agensi dan jabatan yang lebih besar. Ketua negeri dan negara, tak kiralah agama, tak kiralah pentadbiran, sudah tentu bertanggungjawab terhadap pentadbiran dan agamanya. Jadi oleh itu, sekiranya kita melaksanakan tanggungjawab kita dan amanah, andai kata kita diberikan kuasa, sudah tentu kita menjadi orang yang sangat beruntung. Seperti mana khalifah-khalifah Ar-Rashidin yang
yang terdahulu Umar, Abu Bakar, Uthman dan Ali. Kalau Uthman, banyak dia punya jasa yang menjadikan satu rahmat kepada dia. Antaranya Al-Quran yang kita baca, beliaulah yang menyusun. Itulah contoh pemimpin yang bertanggungjawab menyusun balik Al-Quran. Betapa besar pahalanya mengalir sehingga hari ini. Saat kita membaca Al-Quran disebabkan pentadbiran beliau yang sangat bertanggungjawab dan amanah. Andai kata kita menjadi pemimpin yang salah, kita sudah tentu selama-lamanya bertanggungjawab dengan amanah yang kita berikan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian pada kali ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang buruk itu datang daripada kekurangan, kekhilafan dan cara saya menyampaikan perkongsian saya di video ini. Jadi saya memohon ampun dan maaf dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.